Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih Lia Suri atas penerimaan kepada kami rombongan daripada pejabat daerah untuk program pemukiman pegawai daerah bersama dengan Mukim Matang hari ini. Mukim yang keempat kami buat lawatan ke lapangan. Lia Suri, bila saya mula-mula masuk tadi, saya terperanjat dengan apa yang ada di sini. Satu produk tempatan Bumiputera yang setakat ini dimaklumkan ada pengeluaran sebanyak lebih kurang 13 produk, lebih kurang 3 ke 4 tan sehari. Dan yang menariknya bagaimana mereka ini asalnya daripada golongan yang berdaftarkan IKASIH. Maknanya golongan yang diberi bantuan. Dan pada hari ini mereka memberi bantuan pula melalui sosioekonomi kepada masyarakat setempat, pada produk-produk, dan juga salah satu tarikan kepada Mukim Matang dari daerah Laut Matang Selama secara umumnya untuk bawa masyarakat lihat apa yang boleh dibawa di peringkat keusahawanan di sini. Saya ucapkan tahniah, sebanyak tahniah kepada Puan Lia dan juga suami serta seluruh kaki tangan Lia Suri atas komitmen mereka yang sesungguhnya untuk pemajuan ini. Saya pun difahamkan dalam beberapa tahun ni memang dah ada pun lawatan dibuat oleh peringkat luar. Yang terbaru di peringkat Pahang datang daripada Raub untuk Toke ni untuk lihat juga keusahawanan juga proses pembuatan sos-sos yang tertentu di sini. Jadi dia dalam masa sama kita ada produk-produk lain dia bersifat macam kami di Laut Matang Selama, kita punya niche kita ialah di bawah Perak Sejahtera 2030 sebagai hub pelancongan ekowarisan. Jadi dengan adanya produk-produk dan juga produk baru seperti ini sebagai tambahan utama kepada tarikan pelancong ke sini. Di samping pergi ke, kalau di Kuala Petang ni mi udangnya dengan elang, makan elang dengan produk klip-klip malam hari. Ini salah satu produk lain yang kita boleh tarik juga. Terima kasih perkara tersebut. Dia boleh jadi satu produk pengalaman. Maksudnya orang datang tengok pengalaman bagaimana dibuat industri ini, bawa balik pengalaman itu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan ribuan terima kasih pada Tuan DO dan tim-tim JPKK Penghulu. Terima kasih banyak-banyak datang ke sini. Saya harap dengan kunjungan ni akan dapat menaikkan lagi nama Lia Suri di mata masyarakat yang mana memerlukan sos-sos, kicap-kicap. Saya adalah pengusaha pelbagai jenis sos dan kicap, dan saya dapat menjalinkan satu kolaborasi dengan Tuan DO dan institusi yang berkaitan dapat memajukan lagi Lia Suri Delicious ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Saya sangat bangga dan terharu. Saya sangat bangga menjadi daripada IKASIH keluar dan saya boleh membantu yang memerlukan lagi. Saya dapat rasakan macam mana saya susah dulu, dan saya nak orang lain jangan lalui dah macam saya ni. Saya nak bantu anak-anak yang mana tak ada kerja, ibu-ibu tunggal yang tak ada kerja. Silakan, saya sangat berbesar hati saya dapat membantu macam tu. Okey, sekarang produk dah pergi ke Saudi Arabia, dah pergi ke Sabah Sarawak, dah pergi satu Malaysia. Okey, kita harap dia akan pergi ke pasaran antarabangsa lagi, terbang tinggi lagi. Itu harapan saya. Saya menggunakan platform TikTok, Shopee, Insta, FB, semuanya lah saya gunakan peluang ni sebaik mungkin. Okey, nama TikTok saya Lia Suri Delicious, Shopee saya Nolia Jaafar, Instagram pun Nolia Jaafar, FB Lia Suri Delicious dan Nolia Jaafar. Boleh follow saya untuk dapatkan produk-produk yang dengan harga yang sangat murah. Ya, betul, saya sangat-sangat menghargai banyak bantuan yang saya dapat daripada Jabatan Pertanian, daripada peladang. Ini saya sangat hargai. Dengan bantuan dan komitmen yang diorang bagi ni dapat meluaskan lagi peluang yang saya ada ni. Saya sangat hargai. Alhamdulillah, hari ini saya mempromosikan Lia Suri Enterprise punya pengeluaran, iaitu kicap, chili sauce, sos tiram dan berbagai-bagai lagi. Marilah kita memberi sokongan sepenuhnya kepada Lia Suri untuk pengeluaran tempatan daripada Kampung Batu Teguh ini.